Baik, Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, tajuk saya ialah kebangkitannya UMNO dan Barisan Nasional akan menjadi mimpi ngeri buat Perikatan Nasional. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin, yang saya akan letakkan link dia di YouTube jika anda menonton di YouTube, dan jika anda menonton di YouTube, bantu tekan butang member atau join ya, dan kalau di Facebook tekan butang subscribe. Baik, ada satu permintaan khususnya tajuk ini, iaitu kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional akan merupakan atau akan menjadi mimpi ngeri buat Perikatan Nasional. Dan sebenarnya kenyataan itu pada saya adalah betul dan tepat. Jadi atas dasar itu saya pun membuat live dengan tajuk yang sama berdasarkan permintaan untuk kalau boleh buat live itu. Okay. Now, semalam dan sudah 2 hari saya buat live. Dia akan jadi pelengkap kepada live ini. Now, awak perlu rajin rujuk sebab kadang-kadang bila saya buat live lanjutan berkenaan satu isu dan saya beritahu anda awak perlu rujuk kepada live terdahulu, dia menjadi pelengkap. Ada orang bila mesej saya tanya, dia tanya soalan yang sebenarnya saya dah jelaskan, dan saya tanya, adakah awak tonton live pelengkap seperti mana saya minta awak? Dia kata ya, kami tonton dan sebagainya. Biasa saya dapat jawapan ya. Kemudian bila saya uji, saya test mereka, rupa-rupanya mereka tak tonton. Jadi mereka malas nak tonton. Jadi awak perlu tonton 2 live. Live pertama, saya cerita berkenaan perpecahan bersatu. Bagaimana perpecahan bersatu sudah pun menjurus kepada melemahkan PAS dan akan meningkatkan lagi. Ya, memang UMNO akan meningkat pada PRU 16, tapi meningkatkan lagi kini pencapaian UMNO pada PRU 16. So itu live pertama, 2 hari yang lepas. Kemudian semalam ada live susulan daripada live itu, iaitu adakah mungkin Zahid jadi Perdana Menteri seawal tahun depan. So saya bincangkan benda tu. So jadi awak rujuk, jangan buat andaian. Rujuk sebab dua-dua live ini jadi pelengkap. So, jika anda pergi menonton, anda akan faham mengapa saya kata bukan hanya UMNO akan meningkat mendadak dari sudut perolehan kerusi pada PRU 16, dengan perpecahan bersatu, peningkatan itu akan jauh lebih banyak di kalangan orang Melayu sendiri. Sebab UMNO dia meningkat pada PRU 16 ni asalkan dia kerjasama dengan PH bagi PRU 16, ataupun dia diketahui mesra, mungkin dia pergi solo tapi mesra dengan PH sebab bertanding solo, tapi lepas pilihan raya mungkin bekerjasama balik. Jadi asalkan pengundi masuk pilihan raya, dia tahu UMNO dengan PH ni dia mesra atau berganding bahu ataupun bekerjasama secara langsung atau tidak langsung. Dan jika UMNO dapat undi Cina, dan saya syaki memang ataupun kemungkinan teramat tinggi dia akan dapat undi Cina di kerusi-kerusi di mana calonnya adalah UMNO, tak ada PH maka oleh sebab kerjasama itu, seperti mana juga yang berlaku di Air Kuning dan Mahkota, orang Cina yang keluar mengundi sanggup undi calon UMNO. Atas dasar itu, UMNO akan rampas banyak kerusi bersatu. Bersatu pun bukan menang besar pun pada PRU 16. Yang lebih besar, kemenangan-kemenangan yang lebih besar ialah PAS. Dan bersatu menang banyak kerusi pun atas ihsan PAS. Kerusi-kerusi tertentu bersatu kuat sebab PAS. Malah ada kerusi-kerusi tertentu calon bersatu pakai logo PAS. Okay. So, dari situ saja, disebab atas ihsan pengundi Cina, UMNO akan meningkat. Now, disebabkan perpecahan bersatu,
UMNO akan meningkat jauh lebih banyak kali ini dengan undi Melayu itu sendiri. Dan termasuk undi Melayu PAS. Mengapa saya kata demikian? Apakah logik di sebaliknya? Anda pergi rujuk live semalam dan live 2 hari yang lepas. Tetapi pendek cerita, kalau dulu UMNO turun kepada 26 kerusi dan Perikatan Nasional menjadi 74 kerusi, disebabkan Melayu marah dengan UMNO kerana tidak bekerjasama dengan PAS dan Bersatu untuk penyatuan. Disebabkan Melayu salahkan UMNO, ramai tidak tahu disalahkan UMNO, kononnya UMNO menjadi punca muafakat runtuh, dan oleh itu Melayu memilih PAS dengan Bersatu sebagai simbol penyatuan, dan disebabkan orang Melayu tidak begitu selesa dengan apa orang kata okeylah, so itulah perpecahan yang mereka sangka UMNO yang menyebabkan perpecahan Muafakat Nasional. Kini Melayu yang sama melihat rupa-rupanya punca perpecahan bukannya UMNO tapi Bersatu, dan mereka melihat sendiri. Kalau dulu UMNO dakwa, masalahnya Bersatu, dan masalahnya PAS. PAS memilih Bersatu, dia mengenepikan UMNO, dia lebih kuranglah macam khianati UMNO, khianati Muafakat Nasional. Orang tak percaya UMNO kan, orang tak percaya Zahid, sebab pentaksub PAS ni percaya sangat PAS ni. Kalau PAS suruh terjun, dia terjun kan. Dia jenis macam tu kan. So, sekarang mereka sudah mula lihat, apa cerita yang berlaku ni? Bersatu duk pecah. Apa yang UMNO dulu cerita babak Bersatu ni ada kebenarannya. Dan kemudian mereka lihat pergelutan antara Bersatu, pemimpin Bersatu, Muhyiddin. Kemudian kalau dulu UMNO, orang Melayu marahkan Zahid, dia kata Zahid kenapa kalau orang tak suka Zahid dia pecat ke, dia gantung ke. Sekarang dia kata, Muhyiddin ada kes, Muhyiddin buat benda sama. Bukan Muhyiddin seorang ada kes, menantu dia pun ada kes. Mana menantu dia? Orang tanya. Awak suka tak suka? Orang tanya. Tambah pula dia gantung Wan Faisal, dia pecat Wan Saiful. Ini rupanya cerita dia macam dulu. Kami benci UMNO sebab kami rasa Zahid telah permainkan PAS. Sebab itu PAS tak puas hati, PAS pergi bekerjasama dengan Bersatu, Muafakat runtuh. Tambah pula Zahid, dia ketegak, dia kalau orang dia tak suka, dia buang, dia cantas orang yang menentang dia. Kini dalam Bersatu benda sama. Muhyiddin, orang tak suka dia, dia cantas. Cuma beza dia sekarang ni, Muhyiddin nak kekal jadi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri, walaupun PAS tak suka. Rupa-rupanya mereka ni lah punca perpecahan. Kemudian mereka akan lihat PAS dengan Bersatu bergelut siapa harus jadi Perdana Menteri. Jadi PAS ni pun satu perkara. Mereka lebih menumpu kepada pergelutan percakaran pijak-memijak. Soal siapa nak jadi Perdana Menteri atau soal kedudukan dan kuasa berbanding keutamaan yang seharusnya, iaitu penyatuan. Ketepikan semua tu menumpu kepada penyatuan. Jadi orang Melayu sedar. Dan ini akan mengembalikan ramai orang Melayu dulu yang keluar sekejap dari UMNO, kembali kepada UMNO dari Bersatu. So, menang besar kan? Now, kemenangan besar UMNO dengan Barisan Nasional akan jadi mimpi ngeri buat Perikatan Nasional. Kenapa? Okay. Now, setiap gabungan, misi dia apa? Jangan bagi tahu saya penyatuan Melayu. Jangan bagi tahu saya benda-benda yang selalu dilaungkan, kebajikan rakyat.
Jangan bagi tahu saya untuk kebaikan negara dan sebagainya. Itu memanglah mereka akan jadikan modal untuk kempen, dan mungkin ada ramai ahli politik yang benar-benar ingin masuk dan berjuang dan sebagainya. Tapi perkara utama yang menjadi tumpuan setiap gabungan, tumpuan, walaupun mereka ada niat untuk ada pemimpin di situ ada niat untuk lakukan yang baik untuk negara sekalipun, tapi tumpuan sebagai satu parti, sebagai gabungan adalah untuk menang pilihan raya, untuk kuasa dan kedudukan. Ya, mereka masuk pilihan raya bukannya untuk kalah. Dia masuk pilihan raya untuk menang. Dan dia akan cuba memahami apa yang awak pentingkan supaya mereka boleh buat manifesto yang memenuhi keperluan anda, ataupun mereka cuba teka apa yang lebih penting buat anda, dan mereka akan rangka manifesto untuk memenuhi apa yang awak hajatkan, apa yang awak mahu dari mereka, dengan harapan awak percaya dan awak undi mereka, dan mereka menang, dan mereka dapat kuasa dan mereka dapat kedudukan. Kemudian lepas itu baru masuk soal, dah dapat kuasa, dah dapat kedudukan, mereka nak lakukan apa untuk memenuhi janji mereka kepada anda. Mereka nak lakukan apa untuk menjaga kebajikan anda. Mereka nak lakukan apa untuk mentadbir negara dengan baik. Tapi soal utama menjelang pilihan raya atau menuju ke pilihan raya ialah nak menang. Sebab apa? Nak kuasa dan kedudukan. Jadi mereka akan rangka strategi di samping meneka apa yang awak hendak dari mereka. Mereka akan merangka strategi untuk cuba menang. Itu je. Jadi kalau Perikatan Nasional kekal sebagai Perikatan Nasional, maknanya dia nak menang sebagai Perikatan Nasional. Itu adalah, dalam bahasa Inggeris dia kata the gold standard. Mungkin dia takkan capai sebab Perikatan Nasional dengan sendiri untuk menang dan tubuh kerajaan, dia perlu sokongan Cina. Dia tak dapat, jadi dia kena kerjasama dengan parti lain. Tapi secara ideal, of course, kalau boleh, dia nak menang dan dia nak tadbir, mestilah dia akan menuju ke hala itu. Begitu juga Barisan Nasional. Begitu juga Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan boleh bertanding, dia dapat sokongan Cina, dia dapat sokongan Melayu dengan jumlah yang cukup sehingga dia boleh bentuk kerajaan, dia akan buat. Tapi dia dah cuba dan dia tak terdaya, sebab itu dia guna strategi tambahan. Dia ada masalah dengan sokongan Melayu. Jadi dia terpaksa pada PRU 14, dia kerjasama dengan Tun Mahathir, kemudian bersatu, baru dapat sokongan tambahan Melayu. Dia terpaksa guna strategi. Tapi kalau tanpa bersatu, tanpa Tun Mahathir, mereka boleh menang, mereka akan bertumpu untuk menang, untuk bentuk kerajaan. Tapi mereka tahu mereka tak mampu, jadi mereka nak lawan UMNO, jadi mereka buat atau mereka bekerjasama dengan satu parti yang dianggap parti fotostat UMNO. Mereka ambil orang-orang kuat UMNO yang kebetulannya berada dalam parti itu sebagai rakan, iaitu Tun Mahathir, Muhyiddin dan sebagainya. Jadi orang Melayu, penyokong UMNO yang veteran-veteran ni, ada segelintir yang menyokong bersatu. Jadi kalau mereka tak dapat UMNO, mereka ambil bersatu. Tapi dapat kerusi beberapa je. 13 kerusi tak silap saya pada PRU 14. Tapi cukup untuk Pakatan Harapan termasuk bersatu bentuk kerajaan. Pada PRU 15, sebab langkah Sheraton bersatu berpaling tadah. Sebab Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, dia pijak semua, dia termasuk Tun Mahathir pun dia
Dia tendang keluar, dia tak dengar. Tun Mahathir setuju tak setuju pun Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, jadi dia bawa Bersatu keluar, dia berkomplot dengan pihak-pihak lain termasuk PAS untuk bentuk kerajaan. So, of course, Pakatan tak boleh kerjasama dengan Bersatu kan. Jadi pada PRU15 dia lakukan lebih baik. Daripada bekerjasama dengan parti Fotostat atau parti Ciplak UMNO, dia kerjasama terus dengan UMNO. Jadi, kalau dulu pada PRU14 dia dapat 13 kerusi tambahan daripada Bersatu. Kini kerjasama dengan UMNO dia dapat 26 kerusi dari UMNO ataupun 30 kerusi dari Barisan Nasional. Jadi Pakatan 81 kerusi, kita jangan kira muda sebab muda bukan Pakatan Harapan. Dan kemudian Barisan 30 kerusi. 30 campur 81, 111. Cuma satu kerusi lagi dari Sarawak sudah boleh bentuk kerajaan. Jadi dia ambil UMNO terus. Okey, tapi kalau Pakatan boleh menang dengan sendirinya, dia takkan kerjasama dengan siapa-siapa, dia akan bentuk kerajaan sendiri. Kalau dulu-dulu, zaman Tun Mahathir, sebelum Tun Mahathir, Hussein On dan sebelum, mereka sudah boleh bentuk kerajaan dengan sendiri. Barisan Nasional, mana mereka ada pergi berbincang dengan parti lain, kau masuk dengan kita sekali lah. Tak ada. Barisan, dia bentuk kerajaan dengan sendiri. Yang lain jadi pembangkang lah. So, semua gabungan hendak jadi kerajaan, hendak kuasa. Bukannya misi utama ialah penyatuan. Kalau misi utama perikatan adalah penyatuan, perikatan dah masuk kerajaan bila Al-Sultan Abdullah mengesyorkan menerusi titah cadangan agar perikatan masuk kerajaan perpaduan. Tapi Muhyiddin tak mau. Barangkali Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. So, kalau tahu tak boleh jadi Perdana Menteri, what for? Jadi dia guna alasan yang tak masuk akal. Dia kata, lepas itulah kita dapat tahulah sebab DAP. Setahu saya kalau perikatan masuk kerajaan, dia 74 kerusi, Barisan UMNO 26, dah 100 kerusi, campur kerusi Melayu PKR, campur kerusi Melayu Amanah, sudah ada blok Melayu majoriti dalam kerajaan. Tak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini adalah blok penyatuan Melayu dalam erti kata sebenar, menyeluruh. Jadi gambaran yang diberikan oleh Muhyiddin, Melayu bersatu macam mana pun, dia ni tak sehebat DAP. Dia tak boleh bersama DAP, dia tak boleh nak setanding dengan DAP. Jadi buat apa perikatan kat luar, dia tak mau masuk, ada peluang untuk buat penyatuan menyeluruh, tapi dari luar dia cerita penyatuan. Jadi dia jaja penyatuan Melayu, dia tunggang penyatuan Melayu. Misinya bukan penyatuan Melayu. Gabungan Perikatan Nasional adalah gabungan parti politik. Dan misi utamanya nak menang, iaitu kuasa dan kedudukan. Sebab itu, gabungan ini yang duk cerita kepada awak, penyatuan. Walhal, orang Melayu tak ada masalah nak bersatu. Mereka duk percakaran pijak memijak, tikam menikam, babak kuasa dan kedudukan. Sebab mereka, misi utama memang kuasa dan kedudukan. Okay. So, tadi saya cerita pada PRU 16, UMNO dan Barisan akan meningkat mendadak. Ini akan jadi mimpi ngeri buat perikatan. Mengapa mimpi ngeri? Sebab perikatan sekarang menonjolkan kepada orang Melayu bahawa kita mengundi awak untuk penyatuan, tapi kamu bawa perpecahan. Jadi, apa yang ada pada kamu yang tidak ada pada UMNO? UMNO, dia tetap memperjuangkan agama dan bangsa. Dia ada Dr. Akmal, banyak isu yang diperjuangkan. Malah ada isu yang diperjuangkan lebih lantang oleh Dr. Akmal berbanding PAS dan Bersatu. Kemudian korang bercakaran babak kuasa, tapi korang kata nak satukan kami.
Apa yang selain penyatuan, apa kelebihannya, apa ada pada awak yang tidak ada pada UMNO? UMNO parti Melayu, dia parti Islam. Korang parti Melayu, parti Islam. Satu gabungan ada dua parti, dua-duanya parti Melayu, dua-duanya parti berteraskan Islam. Itu di situ pun dah ada dua, kemudian bercakaran, berpijak-pijakan. Apa yang memarahkan kami dulu dalam UMNO, dalam bersatu pun ada. Muhyiddin pecat sini, gantung sana orang yang dia tak suka. Muhyiddin ada kes, menantu dia ada kes. Kemudian orang-orang PAS, pentaksub PAS ni, orang-orang luar bandar ni, jangan fikir mereka tak terkesan, especially bila pemimpin-pemimpin bersatu yang majoriti duk cerita babak Azmin dan video Azmin. Saya secara peribadi tak suka masuk isu video ni semua merapu. Tapi mereka masuk dan mereka kata video tu tulen. Jadi orang Melayu akan kata, kami mencari alternatif kepada Pakatan Harapan. Okey, sekarang UMNO dah kerjasama dengan Pakatan Harapan. Korang, aktivis korang kata, korang persoal moral Anwar lah, macam lah, itulah dan sebagainya. Korang main isu tu. Walhal benda tu melibatkan satu kes yang sudah selesai di mahkamah, sudah pengampunan dan sebagainya. Tapi korang duk ratib benda tu. Tapi sekarang, di kalangan korang, ada seorang pemimpin yang sedang dijulang oleh Presiden Persatu dan Pengerusi Perikatan Nasional. Dan dia ada masalah yang sama yang korang kutuk sebelah Pakatan Harapan, korang kutuk Anwar. Dia ada masalah yang sama, bukan sesiapa yang kata orang majoriti, kumpulan pemimpin dari kumpulan majoriti dalam bersatu ni duk dakwa. Betul atau tidak itu cerita lain, tapi depa duk dakwa. Ini akan bawa kesan. Dan saya tidak lihat aktivis duk kutuk Azmin seperti mana mereka kutuk Anwar. Benda ni akan memainkan peranan. Jadi, apa bezanya kalau di perikatan ni berbanding dengan UMNO kerjasama dengan Anwar? So, isu Anwar, moral Anwar ni sudah dineutralkan. Saya dari awal lagi dah kata isu tu jangan mainkan. Tapi mereka tak mau dengar, last kena balik kat mereka. Sekarang ni, isu tu sudah dineutralkan. Kalau awak serang sana, mereka akan kata, kat situ, apa cerita? Sudah dineutralkan. Dari awal lagi saya beritahu, jangan main benda tu. Sebab awak duk berjuang atas landasan Islam. Dari sudut Islam sendiri, PAS pernah beritahu dulu. Kes Anwar tu dulu, dia bukan ikut diselesaikan atau diadili mengikut undang-undang Islam. Undang-undang Islam dia mereka bagi PAS tak ada bukti. So itu pendirian PAS dulu. PAS tak boleh U-turn lah. PAS jangan U-turn lah. Itu memang pendirian PAS dulu masa mereka bersama Anwar. So memang semua isu sudah dineutralkan. Isu moral sudah dineutralkan. Isu kononnya mereka ni adalah pejuang penyatuan, itu dah sah. Orang Melayu dah nampak itu tidak benar. Jadi bagi mereka, mengapa kita nak pergi dengan mereka ni? Mereka ni duk bergelut, bercakaran dan sebagainya. Sekarang ni UMNO stable je. Dan dia pun perjuangkan agama bangsa. Isu bendera pun dia perjuangkan. Malah isu kalimah Allah dalam kes stalking dan sebagainya tu semua diperjuangkan lebih hebat. So mereka akan fikir. Dan kemudian mereka dan majoriti pengundi ni progresif dan muda. Dan mereka ni adalah orang yang berfikir dan mereka dengar hujah-hujah saya dan sebagainya. Dan mereka akan fikir, betul cakap Regi. Dan ada 2-3 watak lain yang buat live dan sebagainya. Memang banyak fitnah dari PAS. Banyak tersasar, banyak isu yang diputar belit. Satu-satu saya dah buat. Jadi apa yang ada? Kalau sekarang kita dah nampak mereka ni bawa perpecahan.
Mereka ni ada masalah kes. Ya, benda yang kita marahkan UMNO dulu, mereka duk ada. Ya, mereka ada kes. Bersatu ni dah jadi macam UMNO dululah. So kalau kita marah dulu UMNO, mengapa kita perlu terima buat bersatu? Tapi sekurang-kurangnya tak ada pergelutan. Semua orang tahu dalam UMNO kalau jadi kalau ada pun calon Perdana Menteri ianya Zahid. Di sini kita tak tahu. Muhyiddin ke, Hamzah ke, Dr. Sam ke, mereka duk bergelut bercakap. Jadi apa sebab? Selain daripada penyatuan, tak ada sebab kita nak terus bersama UMNO, bersama bersatu. Tak ada sebab kita nak bersama PAS. Ada faktor Azmin lah, moral Azmin lah. Ya? Semua benda yang menyebabkan kita lari dari UMNO, duk ada kat sini rupanya. Tapi kat sana, tak ada. Tak ada dah. Malah kat sana, mereka duduk dalam kerajaan. Banyak benda sekarang ni yang diberitahu oleh perikatan tak betul, ya, dah tak ada dah. Mereka kata harga minyak Anwar tak turunkan, dia turunkan. Walaupun tak turun begitu mendadak, tapi ada turun. Rupa-rupanya tak seperti yang kami sangka. Petrol akan meningkat, ya, sampai kita tak boleh nak bayar. Tak ada. Mana ada orang pakai, majoriti rakyat tak pakai 300 liter sebulan lah. Itu semua putar belik pembangkang. Memang kita menikmati harga minyak yang rendah. Subsidi tambahan kepada subsidi yang ada, tambah pula penurunan 6 sen. Jadi ada subsidi tambahan. Ya? Kos sara hidup bukannya melambung seperti yang didakwa sebab harga minyak turun. Memang kos sara hidup dari tahun ke tahun akan meningkat, tapi bukan melambung mendadak seperti zaman Muhyiddin. Ringgit duk stabil, mereka duk senyap bobak ringgit makin stabil. So orang akan nampak, pengundi muda progresif semua akan nampak. Jadi sekali barisan dah menang, meningkat mendadak dari sudut perolehan kerusi, dan orang dah mula terima UMNO, perikatan akan hancur. Bersatu akan hangus. Saya ramalkan lepas PRU 16, tak sampai pun 2 tahun Bersatu ni sama ada dia akan jadi parti yang tidak relevan ataupun dia tidak akan wujud lagi. Saya jangka lah. Okay? Atau dia jadi seperti Pejuang sekarang. Saya jangka Pejuang tidak akan ada apa jua peluang pada PRU 16. Okay? Putra semua tak ada. Okay? Tak akan ada peluang untuk menang walau satu kerusi pun. Okay. PAS akan kembali seperti dulu sebagai satu parti yang ada kekuatan dia di 2-3 negeri je. Saya jangka Perikatan Nasional akan turun sehingga 30 lebih atau 40 kerusi sahaja. Hari ini saya cerita secara terbuka. Jadi, ini adalah mimpi ngeri Perikatan Nasional dan khususnya PAS. Sebab orang Melayu akan ingat bahawa PAS telah gagalkan usaha penyatuan. Dan akhirnya, PAS untuk elak diri dia daripada terus mundur, dia hanya ada satu pilihan. Dia berbaik dengan UMNO dan masuk kerajaan. Pada masa itu, saya percaya PAS akan lakukannya. Tapi jika PAS ketegak, PAS akan perlu tunggu. Mungkin tidak akan dapat peluang kembali seperti yang dia dapat dulu untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dia akan mundur dan dia akan kembali macam dulu-dulu. Kuat di 1-2 negeri je. Atau 2-3 negeri je. Ya. So, ini adalah mimpi ngeri yang bukannya akan bermula, sudah bermula. Tapi pemimpin-pemimpin perikatan ni, especially PAS ni, dia jenis lambat sedar. Dia antara dah sedar atau tidak sedar, tapi saya percaya dia lambat sedar. Atau dia tak mahu mengaku bahawa dia sudah masuk fasa kehancuran.
mimpi ngeri itu dah bermula. Orang Melayu dah mula buka mata, dan ramai orang Melayu yang dulu keluar sekejap dari UMNO masuk Bersatu, mereka akan kembali kepada UMNO. Dan sila hari bulan, pentaksub PAS ni ada di kalangannya yang boleh menyokong UMNO. Especially kalau masuk pilihan raya, nampak watak Muhyiddin dan sebagainya cuba kontrol naratif, dan Azmin cuba kontrol naratif, gongkis. Ya. Dan tidak ada masa untuk melakukan perubahan. Tidak ada masa. Ya, pilihan raya tahun depan. So, mimpi ngeri itu sudah bermula. Okey. Cuma bila barisan naik dari sudut perolehan kerusi, naik mendadak ya, dan UMNO naik mendadak, dan maknanya penerimaan Melayu terhadap kerjasama UMNO dengan DAP ni sudah ada. Orang Melayu kata tak UMNO kerjasama dengan DAP tapi dia masih pertahankan kita. Dia masih perjuangkan isu kita. PAS dengan Bersatu pula duk bercakaran, pijak memijak, ya, duk bergelut kuasa dan kedudukan. Jadi bila orang Melayu dah mula terima kerjasama UMNO dengan DAP, maka PAS akan hilang satu, dan saya percaya sudah bermula ya. Kita lihat bila ada peralihan sedikit undi Melayu daripada PAS pergi kepada UMNO di 2 PRK, walaupun sedikit tapi ada. Jadi jika itu berlaku, maka satu modal besar PAS untuk berdekat, untuk bertahun lamanya, iaitu DAP, menakutkan orang Melayu bahawa DAP ni jahat, modal tu akan hilang, dan tanpa modal itu PAS akan menjadi makin kurang relevan. Itu mimpi lagi satu yang akan bermula selepas PRU 16. Kerana PAS ni modal dia adalah isu agama dan bangsa. Dia memang kena berretorik di atas landasan kaum, agama. Itu kekuatan dia. Awak lihat banyak isu ekonomi, banyak isu yang kita boleh bincang secara intelektual. Dan saya selalu nasihatkan PAS, perlu bincang isu ni secara intelektual itu. Mereka tak boleh, mereka tak ada kemampuan. Yang mereka ada kemampuan ialah bincang isu kaum, agama. 3R. Sebab itu PH ataupun Anwar pandai, masa dia masuk kerajaan, dia terus wujudkan isu 3R. Larangan untuk membahaskan 3R. Pada mulanya, saya rasa benda tu tak patut. Tapi sebenarnya sebab PAS tidak ada kemampuan intelektual untuk bincang isu lain dengan cara yang matang, cara yang berwawasan, cara yang efektif, cara yang membina. Tapi kehebatan dia adalah isu 3R. Itu yang saya nampak lah. Dan memang rekod awak lihat banyak contoh bukti benda-benda itu berlaku selepas PRU 15. Jadi bila orang Melayu mula terima DAP, UMNO kerjasama dengan DAP, maka PAS tidak ada lagi modal. Kalau sekarang dia boleh kata UMNO kerjasama dengan DAP, jangan pergi kepada UMNO. Tapi kalau itu hilang, akan bermula mimpi ngeri kedua bagi PAS, iaitu PAS akan hilang modal utama dia, iaitu isu-isu bersangkut dengan agama, bangsa atau kaum dan agama. Menakutkan orang Melayu terhadap DAP. Bila benda tu, dia tak boleh serang DAP berkenaan isu-isu yang bersempadankan kaum dan agama, habis. Dah tak ada modal. Ya, sekarang orang Melayu dah nampak. Tak ada sebab kami perlu terus bersama perikatan. Apa yang perikatan lakukan, UMNO boleh lakukan walaupun dia bersama DAP. Awak lihat retorik PAS tak berjaya pada PRK.
Sampai dia pemainkan retorik babi di ayat kuning pun tak jadi. Dia orang ni memang duk mimpi sekarang. Tapi mimpi tu belum sudah mula ngeri. Dan akan bertambah ngeri selepas PRU 16. Ya. So PAS ni dia tak dengar nasihat saya dulu. Saya kata masuk je kerajaan. Sekarang ni dah dekat nak pilihan raya. Saya rasa kalau dia nak masuk pun, saya rasalah Anwar tak maulah. Mereka akan Anwar akan fikir korang tunggu je Parlimen bubar lah. Ya? Kalau saya Anwar, saya korang tunggu je lah. Parlimen nak bubar pun tahun depan, tunggu je. Lepas tu kita bincang. Ya? So dah terlambat. Dulu awal-awal saya beritahu masuk je kerajaan. Tapi mereka terlalu khusyuk dan sibuk berkomplot untuk cuba tumbangkan kerajaan. Itu je misi mereka. Bukan nak semak imbang, bukan nak bertumpu penyatuan bangsa, nak dapatkan kuasa dan kedudukan. Sekarang dah terlambat. Okay? So mimpi ngeri dah mula. Mereka bermimpi dari dulu. Bermimpi nak tumbangkan kerajaan lah, apalah. Sekarang mimpi tu dah tukar jadi ngeri. Tapi lepas PRU 16, dia akan bertambah ngeri sebab bila ada bukti Melayu sudah boleh terima, ada walaupun golongan terhad, tapi kalau ada golongan Melayu yang boleh terima UMNO kerjasama dengan DAP, modal PAS, saham PAS akan menurun mendadak. Bersatu, saya dah beritahu, dia akan hangus. Pejuang tak akan nak dapat kerusi. Putra berjasa semua tak akan dapat kerusi. Saya ramal sekarang lah. Kalau PRU tahun depan lah, tak akan dapat kerusi. Okay? Ini adalah masa akan menentukan lah saya bercakap benar ke tidak lah. Saya pun nak lihat lah. Ya. Tapi pada saya ini adalah, jika anda betul-betul hayati, ini adalah pilihan raya yang paling mudah untuk kita ramalkan, iaitu PRU 16. Paling mudah untuk kita ramalkan. Tapi orang-orang PAS tak nampak, taksub PAS tak nampak. Mereka ni duk hanyut dalam gelombang ketaksuban. Mereka tak nampak. So masa akan menentukan. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.